Warung sangkut Warung sangkut. Dah ni ada. Kambing. Apa Kambing ada. Ayam ada. Ayam ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berada di Bandar Tiram Baru, Jalan Tiram 1/1 di deretan kedai di Bazar Ramadan 2025. Sahabat-sahabat, kawan sekalian, like, subscribe dan share. Okey, jom kita tinjau Bazar Ramadan. Ni kedai Azuma member butik Azuma Eksekutif di deretan kedai. Tu dia Bazar Ramadan. Okey, jom. Usna Tom Yum. Boleh. Jamu selera. Restoran Usna Tom Yum. Ni dia Bazar Ramadan Bandar Tiram Baru, Tiram 1/1. Air kelapa ada, air tahu ada. Apa kak nama dia kak? Kuih apa nama dia? Lopez je. Lopez. Lopez Kuih ray tu. Ini gula dia ni. Ya, gula Melaka. Lopez. Gula Melaka ni kelapa dia Macam mana jual tu? RM5. Betul. Okey. Jumpa akak ni. Lopez. Lopez. Orang lama. Orang tua Orang lama mesti tahu tu. Makanan kuih Lopez tu. Lopez. Ni paru sambal ada RM3. Nasi lemak Nasi lemak Fazila. Fazila. Selalu kat mana? Selalu memang dekat sini je. Kat sini? Bandar Tiram juga. Memang jual kat sini Pagi. Ni. Pagi. Restoran Fazila. Memang kat sini ke tempat lain ada je? Kat sini dengan kat Desa Cemerlang. Desa Cemerlang? Pagi lah. Cemerlang. Tapi bila masa ni kat sini je. Yalah. Ni pakai nasi lemak ni abang ni. Cari dia. Bazar Ramadan. Mana tadi yang panggil? Ni dia. Ni abang Mutabak. Kita ada Mutabak. Mutabak bang. Yang ni. Ni bang. Warung sangkut Warung sangkut kita ada warung sangkut di Bandar Tenggara Itu ada mana tempat dia nama dia? Bandar Tenggara. Warung sangkut ni ada daging. Warung sangkut. Daging. Satu apa ringgit tu? RM1 satu. Yang warung sangkut kat Bandar Tenggara kat mana? Bandar Tenggara dekat Nursery. Nursery. Sebelum Bandar Tenggara, sebelum Sibol. Ya. Okey. Memang selalu ada situ kan? Ya. Memang ni duduk ni. Gimana duduk sini Sibol Sepang Sibol. Okey. Warung sangkut. Nak jagung. Puasa Jangan cuba-cuba Dah bungkus yang gunting. Mana gunting dia. Satu apa ni bang? Yang ni RM5. Dalam dia ada cheese. Ini ada cheese. Ini RM10 Okey. Dah tak ada goreng. Dah habis belum lagi? Tunggu lagi Belum mula lagi mari. Ayam penyet. Menyegarkan Sambal ni buat kat mana? Kat rumah Ni sambal penyet. Yang dua ni sambal geprek. Dua ni. Ini kurang pedas, Yang ni pedas Yang ni kurang pedas ni. Satu akal goreng belakang. Ni mari singgah ayam penyet. Ayam penyet Semarang datang yang geprek pun ada Balang Werrel. Satu apa kak? Satu RM4.30. Legap. Banyak-banyak kan tombang
The kopi ni. Kopi apa kan nama dia ni? Nisang. Kopi dia ke? Oh, nama dia memang gitu Baru dengar ni. Kopi Nisang. Wakak tu pakai apa tu? Gula. Katira ada, jagung ada. Oh ni. Air ca Bang Ang. Vietnam Satu Asia Tenggara akak ni jual air tadi. Agak ni, Vietnam. Jangan takut. Agak air. Macam air tu. Oh tadi Semarang, ini berada di Padang. Ini air Vietnam. Oh, semua ada kat sini. Ini memang dari Padang betul lah. Tak? Oh depan. Oh ni. Oh ni nasi Padang Bonda Nurul ni. Memang dah baru buka kan? Baru lah. Oh, ini daripada Tiram. Kapan? Tiram. Oh yang kat bus stand tu? Okey, akak ni daripada ni apa ni? Daripada Pekan Tiram pindah ke Bandar Tiram. Tu dia nasi Padang Bonda Nurul. Itu nama baru tu? Ya. Okey. Rabu hari-hari biasa akak ni ada kat Bandar Tiram baru ni. Nasi Padang. Ni babat. Babat macam mana jual tu? Dah ni ya tu. Okey, jumpa abang ni. Pindah di Bandar Tiram baru. Nasi goreng mihun, mi goreng, mi. Wah, semua mi azan Jawi Warung Ibu. Hari lain jual kat mana? Tak, dia kat bazar je. Bazar je. Ni adik ni, tengok nama adik. Oh, ramah dia. Warung Ibu. Bazar Ramadan Bandar Tiram baru. Ayam penyet pun ada tu. Depan kedai ni. Teh tarik. Oh, ada teh tarik cincau sekarang Teh tarik cincau. Teh tarik cincau Lagi bang. Ni macam mana jual kak? RM100. Oh, tahun sekarang memang RM1 je Yelah. Tahun RM1 lah tahun ni. Kambing RM1 kak? Lembu RM1? Kambing tak ada bang. Yang dengan daging je. Oh, kambing tak berani Kambing tak buat. Kambing mahal. Kambing tak berani RM1 RM1. Tahun ni tahun RM1 lah. Sate RM1 bagi murah Jumpa akak ni. Bazar Tiram baru. Mari kuih. RM2.5. Macam-macam kuih. Semua RM2.5. Semua RM2.5 Oi. Oh, RM2. RM2.5. Yang ni RM2.5 ni. Oh, ada RM2.5, ada RM3, ada RM4. Oh, bazar. Ni kak cendol ni apa cerita ni kak? Cendol. RM6.5. Sudu. Garpu. Oh, tu depan je. Memang itu garpu hari-hari ada jual. Bulan puasa ada jual. Yang ini original, buah-buahan.
Kuih muih. Jom. Ha. Oh, tu dia. 2,5. Nasi lemak. Tu dia sudut garpu tu depan. Apa bang satu bang? Saya mangga bang. Satu apa? Satu tu 6. RM6. Okey, yang ni 4. Okey. Tinggal bang. Sehingga semikai Satu semikai. Jumpa abang ni. Bandar Tiram Baru. RM6, RM4. Di jagung. Cukup satu? Cukup. Tak pedas. Okey. Roti John. Coba burger. Salam. Ni. Abdul Bazar. Walaupun kita pakai store, tahun ni kita upgrade nak pakai lori. Abdul Bazar Betul Abul Bazar. Oh, Abdul Bazar. Ingat Abdul Bazar. Tu dia abang ni. Roti John tu. Kebab Ya. Hari biasa niaga mana bang? Dekat Puteri Wangsa, dekat Bukit Jaya. Bukit Jaya. Ya. Bukit Jaya. Lepas kedai Tom Yam. Oh, kedai Tom Yam tu. Lepas kedai motor. Kedai motor. Kedai burung. Ya. Mari. Hari biasa di sana. RM4 je. RM4, RM5 tu. Abdul Bazar. Ingat Abdul tadi. Adik, beli apa dik? Boleh tu sampai rumah air. A1 sate. Ni ayam percik. Sate sekarang memang RM1 Sini turun harga dah sikit. Baik. Tapi tahun ni memang tahun RM1 lah. Betul Semua RM1 nampak sate. Dia ayam percik. Percik RM4. Sate RM1 lah sekarang. Johor Baru ni. Daging RM1, ayam RM1 Okey. Jom. Ramai. Apa ni? Tu restoran Sajira. Jual depan saya ni. Nasi biryani offer Ya, Tuan Haji. Ya. Nasi biryani offer ke apa? Kambing Offer Kambing ada. ayam ada. Ayam ada. Sendok. Nasi berani. Berapa ringgit tu? Kambing 14, daging dengan ayam 12. Ayam dengan 12 Kambing 14. Tunduk je. Ni Tuan Haji. Tuan Haji dolah. Daripada rumah Haji. Pusing-pusing ni. Kami Haji ya. Yang percik pun ada. Ayam percik Yang percik apa ringgit? Berapa ringgit? Berapa ringgit? Yang kecil betul RM5. 5. Nasi berani Haji Dola ni. Tu. Depan restoran Sajira. Kambing ada, ayam ada, lembu ada Kambing berapa? 14? Kambing 14, ayam 12. 12. Okey. Ayam ada 2 jenis. Masak merah dengan Merah dengan bien. Masak bien.
Okey, sama-sama boleh ke bazar Ramadan di Bandar Tiram Baru ni. Jalan 1/1. Oh, itu dia bazar Ramadan Taman Tiram Baru di Jalan Tiram 1/1. Bazar Ramadan, sahabat-sahabat kongsikan, like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.